Hai Assalamualaikum semua, selamat petang. So hari ni saya nak update setup sunlight yang berlaku. Yang mana kita lihat pada jam 12, ianya berlaku pada jam 12. Pada jam 12 ianya akan ada zone. Kalau tak ada means tak ada. So pada jam 12 kita boleh identify ada zone dekat sini lebih kurang dalam 14 tick. So anda boleh lihat candlestick arah telah berlaku di sini, candlestick arah buy. Zone dah identify. So sekarang candlestick arah. So ini adalah candlestick arah buy yang mana kita akan mencari peluang entry within the buffer or within the zone. Alright. So kalau dapat within the zone ni lagi cantik lah. Dia punya return dia punya RR, risk to reward ratio. So sekarang ni kita masuk entry, kita cari entry di sekitar buffer or zone. So and then kemudian harga pergi ke TP pertama. So bila dah TP pertama, apa lagi? Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah untuk siapa yang join, yang participate this movement. So insyaAllah kita cuba update untuk setup akan datang. Terima kasih.